Kalau di Myanmar tak ada istilah ada penempatan. Operasi itu lebih brutal di mana kita akan bawa dia keluar dan kita campak dia ke bot. Bot akan bawa dia secara illegal masuk ke Thailand. Mangsa di Myanmar dia bukan control like satu government. So especially Simpadan, they control by the army called DKBA. They are terrorists. Dari sini pergi ke sana, we need to spend 16 hours go and back. This is the most difficult for one trip. Not sure whether can rescue or not, but the mission every trip you need to spend 20k. Ada juga kerajaan negeri yang tak peduli. Sekarang kita ada Persatuan Syiai Pulau Pinang. Tak kira mangsa tu bangsa apa, daripada negeri mana. Sebab kita buat benda yang betul. So whatever bad thing or accident happen to us lah, itu saya dengan Tuhan yang pasal lah. Berkaitan dengan kes saman fitnah yang dikeluarkan kepada saya dan Datuk Syam, kita akan teruskan untuk membela diri. Jadi kalau nak kira perhargaan ni, saya rasa mungkin kerja saya belum habis. Tapi tak bagi pun saya tak peduli. Saya bukan buat kerja ni untuk perhargaan. Cukup dihargai sudah. Assalamualaikum, selamat datang dan selamat menyaksikan podcast reality yang mana hari ini kita bersiaran di Brew and Masa. Sempena dengan KL Podfest 2025. Amemus, saya Daniel Nawawi dan co-host saya Amemus di sebelah kiri. Betul, Daniel. So hari ni kita lain sikit daripada yang lain, Daniel. Kerana sebelum ni kita hanya recorded di dalam studio, tapi kali ni kita keluar daripada studio, Daniel. Ya, kenapa saya cakap selamat datang tadi? Sebab kita ada juga penonton-penonton yang berada di Brew and Masa pada hari ini. Ada beberapa orang yang kita nampak dekat sana. Boleh say hi everybody. Hi, thank you sudi datang, sudi untuk mendengar kita punya podcast reality pada hari ini. Dan kami podcast reality dari Sirap Limau Official. Kalau you guys tak pernah jumpa kami punya account YouTube, you guys boleh cari Sirap Limau Official, nanti jumpa kami, tolong subscribe lah. Subscribe untuk mendengar lagi banyak kisah-kisah reality yang kami compile, yang kami paparkan dekat page YouTube Sirap Limau. Okey, dan tanpa membuang masa, kita masa mencemburui kita pada hari ini. Betul, Daniel. Kita tak ada banyak masa macam biasa kita buat podcast dekat studio kita. So kalau tak sebelum ni kita santai sikit, tapi kali ni kerana banyak lagi podcaster-podcaster lain selepas ini, jadi kita harus mengikut masa yang ditetapkan lah, Daniel. Betul, betul. Dan untuk hari ini, Amir, kita tak nak buang masa, kita terus jam kepada siapakah ataupun apakah topik kita pada hari ini. Daniel. Okey, seperti yang dah dipaparkan dalam kita punya jadual KL Podfest 2025 hari ini, kita akan bincangkan tentang human trafficking dan juga job scam. Betul. Alright. So bila saya bercakap tentang job scam dan juga human trafficking, saya dan Amir tidak layak untuk bercakap tentang perkara ini secara lebih mendalam. Kerana kami ada sedikit awareness, jadi kami jemput orang yang sepatutnya memberi tahu anda tentang perkara ini, dan semoga anda semua dan juga penonton-penonton YouTube Sirap Limau Podcast Reality mendapat input awareness tentang job scam dan juga human trafficking. Tanpa bermasa, ini dia guest kita, Tuan Azirul Syafiq. Alright. Terima kasih atas jemputan. Yes, Tuan Azirul Syafiq merupakan Ketua Unit Pemerdagangan Manusia Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia ataupun MHO, dan juga pembantu beliau iaitu Andrew. Hai Andrew. Okay, thank you kerana sudi datang ke podcast kita. Terima kasih Abang Azirul. Kami dah kali kedua sebenarnya Betul. berpodcast dengan Tuan Azirul. Jadi Tuan Azirul, untuk siapa yang belum mengenali Tuan Azirul, saya buat sedikit perkenalan lah. Selebihnya saya akan pass kepada Tuan Azirul nanti. Tuan Azirul ni, kalau anda pernah lalu di FYP TikTok anda, beliau menceritakan tentang job scam yang berlaku di Myawaddy, Myanmar, dan juga negara-negara jiran kita lah. Ada beberapa negara. Nanti beliau akan bagi tahu lagi. Boleh saya tahu ada di antara anda yang mana pernah nampak Tuan Azirul sebelum ni? Tak pernah? Pernah? Ada yang pernah. Terima kasih nampak. bang. Abang pernah nampak? Mantap. Okey, yang mana tak pernah nampak maknanya di FYP anda tak pernah lalu lagi konten berkenai job scam dan juga human trafficking maybe. Okey, jadi di sinilah kita ambil kesempatan untuk mengenali Tuan Azirul. Tuan Azirul boleh ambil sedikit masa untuk
ceritakan sedikit tentang apa kegiatan Tuan Azirul dan mungkin tentang MA Show sedikit. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Sirat Limau di atas jemputan. Seperti yang diminta oleh hos kita tadi, penerangan berkaitan dengan apa kegiatan MA Show dan apakah yang kami lakukan. Seperti sedia maklum, saya terlibat banyak di dalam operasi menyelamatkan rakyat Malaysia, terutama di Myanmar. Myanmar, Laos, Cambodia. 3 negara ni memang merupakan sarang bagi sindiket pemberangan manusia dan scam. Manakala Andrew, dia juga sering mengikuti saya dan aktif di dalam pelibatan beliau bersama masyarakat Chinese dan juga beliau juga aktif di dalam apa-apa forum awareness yang melibatkan untuk Chinese society. Dan Alhamdulillah setakat hari ini kita telah berjaya membawa pulang lebih daripada 750 orang. Ketika saya mula-mula podcast dengan Sirat Limau, saya bagi tahu dalam 300 lebih. Betul. Sekarang ni dah melebihi 750 orang. Dan kemungkinan di akhir tahun ini kita jangkakan melalui keseluruhan kes, termasuk kes-kes terkini, kita akan berjaya bawa balik hampir 900 orang. InsyaAllah. Kerana ada kes-kes yang sekarang ni sudah selamat tetapi masih lagi ada di pusat penempatan sementara untuk proses kita bawa pulang. Ada ramai lagi. Cuma itu kita tak record lah kan selagi dia tak balik Malaysia lah. Faham? Itu sedikit sebanyak tentang Tuan Azirul Syafiq. Itu kami gelar dalam podcast sebelum ini. Podcast kami itu ialah hero kepada sedikit pemerdagangan manusia ni lah. Dia yang turun padang, bukan di office, tapi dia yang turun padang bersama pembantu beliau untuk menyelamatkan mangsa-mangsa scam di negara-negara jiran kita tu, Mek. Kan? Betul dia. Yes. Bukan itu sahaja sebenarnya. Dia bukan sahaja turun padang tapi dia juga mendokumentasikan journey penyelamatan dan juga dia juga sebenarnya Tuan Azirul juga dalam video dia akan explain apa itu Golden Triangle supaya orang yang sebelum ni tak pernah ada awareness akan sedikit sebanyak tahu sebenarnya dan itu yang bagus lah bagi saya. Betul. Itu yang kita nak kupas lagi sekejap lagi. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak mengenali saudara Andrew juga. Kerana Andrew merupakan pembantu orang kanan lah boleh kata Tuan Azirul, orang kanan kepada Tuan Azirul untuk operasi-operasi menyelamat di luar negara. Sejak bila Tuan Andrew boleh terangkan kepada mereka? Okay, good afternoon. My name is Andrew. So my language rojak lah, boleh lah ha? Boleh. Okay, I'm wakil representing of MSO. I'm the head of public relationship for Chinese community. Usually we handling human trafficking issue with Azirul Syafiq and also illegal alung cases and extremely case lah, especially physical scam and also bagi nasihat untuk online scam lah. So we started 3 years ago lah. Yeah, 3 years ago. Yeah, usually because through my personal social media is quite viral for Chinese community. They will contact me directly, especially the Mangsa Chinese. Then I will pass to Azirul Syafiq. So recently Azirul Syafiq invite me. So we went to the country. It was so incredible and it totally blows my mind. Why? You boleh imagine satu simpadannya tempat adalah apa? Pokok-pokok hutan. Between the Myanmar simpadan we call the Yaktai, Shikoku sampai Myawaddy. Anggaran 30 km. So di tengah jalan tiba-tiba you boleh tengok satu kawasan yang besar, bangunan banyak. You will shock. Di hutan. Oh, di dalam hutan? Di hutan. Oh. Itu tempat bukan kecil-kecilnya. I think biggest than here. Many times. Some I think the biggest one is Yaktai. Bukan tempat yang besar, semua bangunan yang maju. Development, height building. Ini di sempadan? Di sempadan. So tiba-tiba di tengah jalan, after few km, you boleh nampak satu lagi. After few km, you boleh nampak satu lagi.
So it mean that masuk sekarang scam trend lah is getting bigger lah. Hopefully we can prevent lagi ada lebih mangsa yang menjadi mangsa scam lah. Okay. Alright. Andrew, sebelum ni, kejap, Andrew lagi. Maknanya sebelum ni you bercakap aktif di social media and also bagi speak juga dekat event dan sebagainya. Then you terus follow Tuan Azirul pergi menyelamatkan dekat sana. Boleh saya tahu tak apa pendapat you bila dapat bekerja terus dengan Tuan Azirul? Apakah pendapat you tentang Tuan Azirul sendiri? Dia macam mana dia punya? Yes. Yeah, he's a very brave guy. Ya, kalau tak ada brave lah, itu kerja memang tak boleh buat lah. Sebab sangat bahaya. So, although it's bahaya, tapi we need to facing lah with our heart lah. Itu sajalah. Kalau Andrew boleh ingat lagi lah, the first job yang you selamatkan dengan Tuan Azirul Shafiq, yang boleh ceritakan sedikit macam mana the journey tu? The first case is we contact mangsa di dalam compound sana. So we need to strategy and the time frame juga how they cross the Dawai Gulong. Dawai Gulong sebab satu dawai anggaran I think 200 meter ada satu pondok security. Pondok security. So means that they need to maximum 10 second they need to cross. Kalau fail, dah mesti kena tangkap. Yeah, so at the midnight during that time, our name list they told us is 3 person akan lari. Tapi at the end 6 orang. Last minute 6 orang. Diorang ikut juga. Ya, kita setting Thailand Army di opposite lah. Di other side lah. Sebab tengah-tengah sungai. So simpadan kiri is a Mewadi lah. Kanan is a Thailand lah. So we already informed the Thailand commander and Thailand Army standby there. But they need to try their effort to cross the Dawai Gulong and cross over the sungai. Swim. That time I think is over than hit. That time biasalah kalau bukan tengok apa season. Biasa sampai sini saja. Tapi when that time is tinggi sungai. Gelap, langsung tak ada lampu. But successful lah. Successful. Okey, itu antara pengalaman Andrew lah. Kita dapat tahu Tuan Azirul Shafiq ni dekat podcast yang dulu kita buat tahun lepas. Kalau you guys terlepas, you guys kena menonton sekarang di podcast Sirat Limau. Baru anda dapat tahu cerita lebih dalam lagi tentang bagaimana Tuan Azirul Shafiq membuat operasi menyelamat dia pada ketika itu seorang diri, kan? Awal-awal tu seorang diri. Bagaimana dia menyelamatkan beratus-ratus mangsa seorang diri. Jadi kita sangat adore dengan cerita beliau. Tetapi itu tahun lepas. Betul. Tahun ni kita belum pernah dapat berjumpa dengan Tuan Azirul. Betul. Jadi kita nak kupas tentang isu-isu tahun ni, Tuan. Ya. Okey. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya mencelah sikit. Silakan. Saya teringin untuk nak tahu sikit kalau siapa yang pernah mengikuti podcast kita yang sebelum ini, Tuan Azirul dah pernah cerita proses bagaimana dia menyelamatkan mangsa-mangsa job scam yang sebelum ini. Tapi saya ada terperasan tadi Tuan Azirul ada sebut pasal penempatan sementara tu. Jadi adakah benda ini perkara baru yang proses baru atau dah ada alternatif lain selain pada terus Tuan Azirul turun? Kalau dulu terus turun, parking van depan hotel, masuk terus gerak. So sekarang ada apa-apa pembaharuan ke dari segi mekanisme menyelamat tu sendiri? Dia bergantung kepada negara yang kita ada mission. Kalau di Myanmar tak ada istilah ada penempatan. Penempatan sementara tidak wujud di Myanmar. Operasi itu lebih brutal di mana kita akan bawa dia keluar dan kawan-kawan saya di Mewadi akan bantu dan kita campak dia ke bot akan bawa dia secara illegal masuk ke Thailand. Tapi kita akan maklum kepada pihak autoriti Thailand kerana kita tak nak mereka cas kita seluduk orang ataupun mereka pihak Thailand cas kepada mangsa kerana menceroboh. Jadi kita tetap maklum dan proses tu akan kita hantar ke pihak immigration untuk lakukan tindakan seterusnya. Itu kalau di Myanmar. Tapi kalau di Golden Triangle macam cerita tadi yang saya nak sambung,
Golden Triangle penempatan sementara tu tidak ada, cuma duduk di hotel. Kerana apa? Mangsa yang kita selamatkan di Golden Triangle, Laos, macam hari itu saya dengan Andrew, kita keluarkan dia, kita selamatkan dia di satu hotel. Kebiasaan kalau kita letak hotel lain, dan pernah ada kes, saya sampai bergaduh dengan one of the staff, MC lah, sebab ini cerita lama, dia pun dah tak ada dalam jawatan tu dah. Dia pun dah mungkin dah tukar ke unit lain lah. Ketika itu kita tempatkan dia di hotel kerana lambat mereka maklum kepada pihak autoriti. Bos company datang kutip dia dekat hotel tu balik. Kutip, bantai, bawa masuk company. Itu yang menyebabkan ada perbalahan antara saya dengan pihak kaki tangan one of the staff of embassy ketika itulah. Dan kali ini saya buat perubahan. Saya letak mereka di hotel milik pengarah immigration Golden Triangle Laos. Kalau saya dah letak dekat hotel tu, kau bapak scammer pun tak boleh datang. Jadi itu situasi kalau di Golden Triangle. Di mana saya kawan dengan anak dia. Saya kawan baik dengan anak dia. Sebab itu saya boleh duduk hotel tu, saya boleh campak mereka ke hotel tu anytime dan tanpa ada sebarang ancaman. Di mana tidak ada sesiapa boleh masuk maupun mereka nak colik kembali mereka daripada hotel. Tapi pernah berlaku di tempat lain sebelum ni. Kalau di Golden Triangle, itulah kita labelkan penempatan sementara. Hotel itu. Kerana ketika itu, saya dengan Andrew akan pergi ketuk pintu bangunan tu. Kita akan bagi tahu dia bangunan mana. Tambah pula dia Chinese. So lebih mudah untuk dia bercakap dengan pihak China. So kita akan pergi kepada company tu, depan company kita akan tunggu, kita akan suruh pulang pasport dia orang. Kita akan suruh mereka pulangkan pasport kerana kamu tidak ada lagi kepentingan simpan pasport mereka kerana mereka berada di tangan kita sekarang. Victims tu telah berada di tangan kita. Jadi kamu tak ada point untuk simpan lagi pasport dia orang. So hari itu saya dengan Andrew kita pergi dan kita panggil dia turun, bos. Dan bos tak berani turun lah. Dia hantar one of Chinese Malaysia atau China itu jam? Malaysia. But tomboy Ya, ada satu perempuan tomboy turun. Bos tak berani turun tapi perempuan tomboy itu turun. Dia yang pulangkan pasport mangsa-mangsa itu semua. Dan kita akan minta pasport tu di company mereka. Kerana apa? Kita ada dua jalan. Kita boleh bawa balik melalui Vientiane. The capital of Laos. Kan? Tapi jarak Golden Triangle di sepadan Laos dan Thailand dengan Vientiane jauh. Sangat jauh. Kalau naik bas almost one day baru sampai. Uish, jauh. Jadi kita akan bergaduh pun tak kira lah, asalkan pasport tu dapat balik. Sebab kalau nak hantar dia pergi ke embassy di Vientiane, memang ambil masa jauh dan proses tu sangat susah. So better ada pasport. Bila ada pasport terus balik. So tak ada isu. Untuk penempatan sementara di Cambodia dia lain. Apabila kita bersama kerjasama dengan pihak Ministry of Interior, kira KDN di Cambodia, kita just submit the case and then mereka akan hantar task force pergi ambil. Tetapi bila dah pergi ambil, dia kena letak ke immigration dulu. Sebab kebanyakan semua mangsa overstay. So dia kena duduk lebih kurang 2 ke 3 minggu di sana. Kenapa saya Ministry of Interior Cambodia sudi membantu saya? Kerana dia tak nak saya komen jelek tentang negara dia. Dia tak nak. Cambodia, nak bezakan Cambodia, Laos dengan Myanmar, Cambodia ni paling kuat touching. Sebab negara dia still focus on tourism. Kerana dia ada Angkor Wat. So dia tak nak saya cakap yang bukan-bukan dalam sidang media sehingga menggugatkan ekonomi pelancongan dia. So saya cakap dengan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Cambodia ketika itu, Chow Book Eng. Saya cakap dengan dia, kalau kau tak nak aku cakap macam-macam pasal negara kau dan kau tak nak efek sehingga pelancong Malaysia takut nak pergi sana, so kau tolonglah. Ada banyak rakyat Malaysia dalam scam compound yang scam compound tu bayar kepada kerajaan korang untuk beroperasi. 40% GDP daripada pendapatan kerajaan Cambodia datang daripada scam compound. So kamu tak boleh tutup kan? Saya cakap, adakah kamu boleh tutup scam compound ni? Of course tak boleh. Tapi adakah kamu boleh tolong aku bawa keluar dia orang?
Dia kata okey 100%. Deal dia cakap. Boleh bawa keluar rakyat Malaysia lah. So itulah punca. Ada penempatan-penempatan. Dan memang khas untuk MSO. That's why MSO kita senang. Kerana atas mula-mula survival sendiri. Tapi apabila kita dah lama dan kita diberikan inisiatif macam-macam. Memudahkan lagi proses. Tapi sebelum ni juga Tuan Azirul masa podcast kita yang pertama katanya dulu hanya pinjam baju MSO. So sekarang ni dah macam dah ada jawatan. Jadi dah jadi ketua unit apa yang menggerakkan Tuan Azirul sendiri untuk finally join MSO ni sebenarnya? Saya setakat hari ni saya fikir kes masih banyak. Dan kita ada target dalam sekarang ni alhamdulillah dah kurang berbanding dulu. Dulu kita office MSO terima hampir 1 bulan dekat 50-60 kes lebih kurang sebulan. Sekarang ni sebulan tak sampai 10 kes. Jadi awareness dah ada dan jumlah untuk orang yang ditipu ataupun trap dengan sindiket pun dah berkurangan. So saya ingat saya akan join sehingga dah selesai dan saya akan kembali ke perniagaan saya lah. Faham. Jadi sorry. Yes. Saya nak tanya Andrew juga. Jadi Andrew since dah first time join. So macam mana Andrew cater, sebab ada perasaan takut, nervous semua tu. Macam tadi Tuan Azirul cerita, you sendiri pergi the job scam tu punya office, you the spokesperson. I mean everything could happen kan. It could ada pistol tembak what not. So apa you punya perasaan or the first job tu punya, I mean the experience tu? I think kerja ini Tuhan pilih lah. Based on our own character lah. Okay, so how to say? If let's say today we driving, accident might be happen, we cannot control. So sama juga. Sebab kita buat benda yang betul. Kita baik untuk masyarakat. So whatever bad thing or accident happen to us lah, itu saya dengan Tuhan yang pasal lah. Tapi kalau dari segi family pula macam mana tanggapan mereka on Andrew nak join doing this risky job? Of course they will reject lah. They will risau for my family. So that's why you can't see my family in my social media. And you want to trace my data is also very hard. I see. Prevention, you need to get ready lah, do it well lah. Prevention, Sebab kita tahu Tuan Azirul Syafiq ni dah macam famous dah. Dekat sana muka-muka dah ditampas as a wanted person. Adakah Andrew juga dalam situasi yang sama in Chinese sekarang? community? In Chinese community, memang dah wanted lah. I mean like kalau dekat job scam tu memang orang tahu ini muka, jangan kasi masuk already. The day we went to the Laos, right, the security stopped us lah. It happened. Our last trip in Laos. But what can we do? And also what they can do? Fight lah. Itu aja. Itu risiko dia lah untuk buat kerja ni Andrew. Okay, so saya nak tarik sikit ke awal Januari hari tu. Betul. Kita dapat yang mana KDN melalui polis di Raja Malaysia mengeluarkan ada lebih kurang sehingga Januari hari itu ada lebih kurang 482 laporan. Tapi ini secara jumlah lah kan. Dan Tuan sendiri cakap semakin lama semakin berkurangan laporan dibuat. Dan juga Tuan sendiri cakap ada 750 mangsa scam yang telah Tuan selamatkan tadi. Bersamaan juga dengan amount yang kita buat research sebelum ni, yang mana dikeluarkan statementnya oleh polis tadilah. Okey. Cuma saya nak tahu Tuan, yang menyelamatkan adalah Tuan, betul? Yang menyelamatkan adalah Tuan. Dan adakah kerajaan juga membantu? Kalau membantu daripada segi bagaimana, dan kenapa saya jarang dapat nama Tuan atau nampak nama Tuan dalam penghargaan daripada kerajaan ataupun daripada media sendiri pun mereka tidak mengatakan Azirul Syafiq yang selamatkan, MSO yang selamatkan, tetapi yang mengeluarkan statement sendiri pun pihak berwajib daripada kerajaan. Boleh Tuan jelaskan tentang perkara itu? Pertama sekali melibatkan bantuan daripada pihak kerajaan. Setakat hari ini kita kerjasama baik dengan pihak Etisom
Bukit Aman. Okey. Unit Pemenangan Manusia. Kebiasaan kes yang kita terima apabila mangsa pulang, kes yang under MSO, itu tidak direkodkan di dalam laporan yang mereka terima kerana based on data yang dikeluarkan itu adalah yang mangsa direct report kepada Wisma Putra dan juga pihak Etisom Bukit Aman. Okey. So daripada rekod kes kita pula, mereka tetap buat laporan polis. Mereka pulang di atas inisiatif kami pergi menyelamatkan, tetapi pihak Etisom tetap tunggu di KLIA untuk ambil keterangan mereka. So that's why daripada rekod kita tidak sama dengan rekod polis. Kerana ada juga rekod daripada pihak polis yang kes di Myanmar yang telah dilaporkan tetapi masih lagi belum mereka berjaya keluar. Kerana di Myanmar ni bukan mudah sangat nak keluar, dan ada kes-kes yang balik melalui kedutaan. Ada yang buat report direct kepada kedutaan, ada yang buat report direct kepada Wisma Putra, dan inilah kes-kes yang direkodkan dalam data mereka. So kalau kita combine, sebenarnya 700 dengan 400 tu banyak. Betul. Hampir 1000 lebih kes dah sebenarnya. Okey. Dan berkaitan perhargaan tu saya tak boleh nak komen lebih-lebih. Okey. Sebab saya rasa mungkin mereka juga take note tentang apa yang saya buat. Kerana kalau saya pun tak peduli dengan perhargaan ni semua. Yang saya peduli adalah apa yang saya boleh bantu. Apa yang saya boleh buat untuk menyelamatkan rakyat kita. Kedutaan bagi kerjasama dengan saya. Even kedutaan Laos pun minta tolong saya. Saya boleh cakap dengan jelas. Kadang-kadang konsular di kedutaan Laos, Lokman, jika ada apa-apa perkara yang sulit bagi dia, jika ada mangsa yang direct report kepada kedutaan, saya bagi jalan. Malah saya bantu kedutaan untuk keluarkan mangsa-mangsa yang ada laporan under kedutaan. So kami kerjasama dengan baik antara pihak kedutaan, termasuk di Cambodia. Untuk pengetahuan semua, ketika duta besar Cambodia yang nama dia waktu itu Dato' Eldon, sekarang dia duta besar di France. Saya bantu Dato' Eldon termasuk mendapatkan dana untuk bawa balik mangsa melalui kerajaan negeri Sabah dan sebagainya. Kami kerjasama dengan baik. Even Dato' Eldon pun ada tolong saya. Saya pun ada bantu. Kita kerjasama yang sangat baik dan kita kerjasama dengan sangat rapat. Termasuk juga dengan kedutaan kita di Myanmar. Ketika itu Head of Mission, dia panggil sebagai pemangku duta besar lah, Tuan Johan Arif. Ada kes yang refer direct kepada kedutaan di Yangon, memerlukan transport untuk ambil mangsa dan memerlukan boat untuk kita cross mangsa tu masuk ke Thailand. Mereka minta bantuan saya. Saya uruskan semua. So kita ada kerjasama yang baik. Kalau dari segi pertanyaan host tadi, adakah kita mempunyai satu kerjasama ataupun adakah kerajaan tolong? Dari segi Wisma Putra, ya. Tapi bukan direct melalui Wisma Putra, melalui kedutaan di bawah Wisma Putra. Kerana saya rasa kedutaan itu lebih, saya perlukan kedutaan berbanding Wisma Putra, kerana Wisma Putra itu adalah pejabat melibatkan perhubungan luar negeri. Tapi kedutaan adalah di bawah Kementerian Luar Negeri yang beroperasi di negara berkenaan. Jadi kerjasama kami baik antara pihak polis, Bukit Aman dan kedutaan itu sangat baik, dan kita bekerja. Tanpa kerjasama, kita juga susah nak bantu bawa balik rakyat Malaysia. Jadi kalau nak kira perhargaan ni, saya rasa mungkin kerja saya belum habis. Kalau kerja dah habis nanti baru orang nak bagi perhargaan. Tapi tak bagi pun saya tak peduli. Saya bukan buat kerja ni untuk perhargaan. Cukup dihargai sudah. Tapi dari segi macam contoh kalau Tuan Azirul pergi selamatkan mangsa-mangsa di sana, dari segi inisiatif kerajaan negeri itu sendiri ada dah mula ambil cakna ataupun sama juga macam? Setakat hari ini memang kalau dulu ketika first mission saya di Cambodia, kerajaan negeri dia cakna. Kerana waktu tu saya berhubung dengan kerajaan negeri Pahang, kerajaan negeri Pahang pun ada, Sabah, Sarawak. Ketika itu timbalan Perdana Menteri kedua sekarang, Datuk Seri Fadilah Yusof.
Dia membantu untuk mangsa di Sarawak. Dia bayar kos. Mangsa tu saya selamatkan. Tapi TPM2 yang bayar kos untuk bawa balik mangsa-mangsa Sarawak ke Sarawak semula. Mangsa Sabah, Datuk Seri Haji G bayar. Ketua Menteri Sabah. Saya berhubung dengan susah sulit dia, Mandela. Dan mereka menghantar wakil sidang media bersama dengan kami di airport. Even kalau di Johor pun, saya berhubung dengan Kerajaan Negeri Johor, mereka tanggung untuk mangsa kes Johor. Ada juga sehingga Ketua Polis Negeri Johor call saya secara personal, ucap terima kasih kerana saya selamatkan 7 orang Johor. Dan ada juga Kerajaan Pahang bantu. Kerajaan Pahang bantu bawa balik arwah Izzat. Kerajaan Pahang taja lebih RM20,000 untuk kos bawa balik mayat. Jadi saya kira kerajaan-kerajaan negeri sangat mengambil berat dan cakna tentang isu-isu ini. Ada juga kerajaan negeri yang tak peduli, tapi saya tak nak rekodkan kat sini. Kan nanti. Tapi masih ada lah. Masih ada lah. Masih lagi yang cakna. Cuma kali ini, apa yang kita tawarkan pula, ketika tu dulu kita tak ada funder. Sekarang kita ada Persatuan Syiai Pulau Pinang. Kalau siapa pernah tengok kan, ada satu Sifu Sami ikut saya selalu kan. Yang dalam video saya kan ada satu Sami ikut saya. Persatuan dia yang taja sekarang. Mana-mana mangsa yang tak ada duit, kita dah tak request kepada state government fund daripada dia punya organisation sekarang. Kerana organisation dia ada satu kumpulan board yang mana memang kaya, yang sedia bagi donation, tak kira berapa jumlah, dan bermula daripada tahun 2023, semua mangsa yang tidak berkemampuan ditaja sepenuhnya oleh Persatuan Syiai Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh. Ya. So kira kalau di Pulau Pinang, Persatuan Syiai akan... Ya, tak kira mangsa tu bangsa apa, daripada negeri mana. Semua taja. Oh, tak kisah daripada negeri mana pun Syiai akan tolong juga. Ya. Sebab itu saya selalu bawa Sami tu juga ikut saya. Dia adalah founder kepada persatuan tu. Kerana apa dia tolong? Saya selamatkan anak kepada kawan baik dia di Myanmar. Saya selamatkan anak kepada kawan baik dia di Myanmar. Saya selamatkan budak tu umur 17 tahun. Saya dah keluarkan dia. So Master Shi nama dia. Sami ni, Mang ni. Dia terbang ke Bangkok. Nak ucapkan terima kasih kepada saya waktu tu. Nak jumpa saya. Dan start tu lah dia offer. Tolong bagi tahu saya jika ada mana-mana mangsa yang tidak mampu, tidak kira bangsa, tidak kira daripada negeri mana, saya akan bayar all out, dia cakap. Sehinggalah sekarang. Sangat hebat. Sangat hebat. Itu dia sebab Tuan Azirul dah buat dia dah percaya dengan Tuan Azirul. Dengan hasilnya kan boleh bawa balik dan sebagainya. Umur 17 tahun Yang tu kenapa tu Tuan? Dia punya kes. Kenapa dia boleh terperangkap kat sana? Dia ada girlfriend Thailand. Konon-kononnya dia kenal melalui WeChat. So love scam lah. Love scam, bukan love scam pun. Love trap. Tahu, love trap. Dia diperangkap melalui cinta. Apabila dia berhubung dengan perempuan tu suruh datang ke Thailand jumpa dia. Tapi bila sampai Thailand, rupanya perempuan tak wujud. Dia kena kidnap di Bangkok, terus naik van, seludup dia masuk ke Myanmar, jual kepada company scammer. Tapi company scammer yang dia kena jual ni, dia menjalankan scam pelaburan. Nasib baik sempat diselamatkan. Okey Tuan, saya nak tarik juga ke awal-awal 2025 hari tu ada Tuan dan juga MA Show ada terlibat dalam satu kes mahkamah yang mana pada waktu itu seorang ahli politik telah pun menyaman pihak MHO berkenaan dengan kes fitnah lah. Okey. Jadi berkenaan dengan kes itu Tuan, saya tidak mahu mengupas lebih panjang sebab setahu saya ada perintah mahkamah tentang untuk tidak kita membicarakan kes itu. Cuma sehingga kini sebab menurut media, laporan media yang saya research Tuan semua jawapan tentang mahkamah itu adalah sehingga bulan 11 2024 sahaja. Selepas itu dah tak ada apa-apa laporan tentang kes saman fitnah ni. Bolehkah kami tahu tentang kes itu Tuan? Boleh Tuan terangkan sedikit? Berkaitan dengan kes saman fitnah yang dikeluarkan kepada saya dan Datuk Isham, kita memang tak boleh ulas dari segi isu saman fitnah itu kerana dia dah jadi court case
dan kita akan lawan di mahkamah. Cuma pada peringkat awal ada proses mediasi tetapi tidak mendapat persetujuan di antara kedua-dua pihak, dan terbaru ni tak silap saya 2 bulan lepas last month last month kita dipanggil lagi ke mahkamah dan kita dapat tarikh untuk perbicaraan pada bulan 11 tahun depan. Jadi buat masa ni menjadi urusan mahkamah kerana kedua-dua pihak telah memfailkan. Jadi kita hanya menunggu proses perbicaraan dan kita akan teruskan untuk membela diri melalui peguam kami, dan kita akan bermula pada bulan 11 tahun depan insya-Allah. Oh, jadi kes tu ditangguhkan sehingga tahun depan lah. Jadi kami di Silat Limau sangat berminat tentang kes itu juga. Kami akan follow rapat tentang kes itu juga. Dan sampai sekarang kita tak nak bahaskan apa-apa sebab ialah ini perintah mahkamah. Betul. Jadi kita menghormati perintah mahkamah tersebut. Dan kalau boleh kita terus terjun ke Andrew. Andrew, tadi kan you ada cerita permulaan you ikut Tuan Azirul menyelamatkan mangsa. Ada yang you kena berdepan terus kena minta pasport dengan company-company yang terlibat. Ada tak cerita yang selain daripada itu yang you rasa macam kalau boleh you tak nak join dah perkara ini, ataupun dia membakar semangat you lagi, I akan pastikan I join ni sampai semua orang rakyat Malaysia tak terjebak lagi dengan job scam atau sebagainya. Ada tak momen-momen yang you boleh kongsikan dengan kami? The difficulty. Yes. Only mangsa di Myanmar. Mangsa di Myanmar. Kenapa mangsa di Myanmar? Sebab mangsa di Myanmar dia bukan control like satu government. So especially simpadan, they control by the army called DKBA. They are terrorists. So usually our duta, our embassy at Yangon, dia tak boleh direct deal with the terrorists. Hantar surat pun tak boleh. This is a law. So we at the third party, third force. Oh, so you yang... Yeah, as Azirul Shafiq, so we have to find our cara, our way. This is a difficulty and difficult part for us lah. Because usually when we dari sini pergi ke sana, we need to spend 16 hours go and back, local transport. 8 jam pergi sana, 8 jam balik. You mesti sewa satu van dengan harga tinggi. Mengapa? Sebab sana sudah blacklisted. Biasa perancung dia tak bagi you sewa, pergi van, pergi sana. So they will charge us higher price. Yeah, this is more difficulty because I think few of us kita pergi sana lah, the costing very tinggi. Maybe dekat 20k. This is the most difficult for one trip. Not sure whether can rescue or not, but the mission every trip you need to spend 20k. Average 20k. Yes, or more. yes. So 20k tu untuk apa je? Untuk kos perjalanan? Yes. Ada bayar apa-apa lagi? Tak ada. Etiquette, makanan, hotel, lah. transportation especially. Total 20k. Between 20k lah. Oh. Somehow bagi pendapat you sendirilah, job scam ni semua bangsa pun boleh kena. Yeah. But selalunya bangsa Cina akan kena on cara yang macam mana? Okay. Got few category. Satu, love scam. Okay. Sometimes somehow it's a physical love scam. You pergi sana, you jumpa itu perempuan betulnya. Oh, betul. For day one. For day one. For day two, dia offer you, saudara saya, abang saya akan bawa kita pergi ke perancong di mana-mana. You night van, dia sudah sampai tu border. Okay, and also gaji yang tinggi dengan jawatan yang baik. So my advice lah, jangan mimpi esok boleh jadi orang yang kaya lah. Especially for the young generation. Why? The young generation, they think that I want to make fast money. So without effort, hardworking and without wisdom, they just mimpi saya nak jadi kaya. A lot of people tak kira bangsa lah. Sekarang sudah edited online casino. But it's haram. Because easy money they can earn. But it's benda tak bagus lah. So after that, if they lost everything, they will fikir macam mana boleh recover, macam mana boleh dapat gaji yang tinggi.
Kalau dia dapat agent-agent di Malaysia untuk scam compound, mesti dia pergi mah. Mesti. Ada ramai kita tahu. So, jangan mimpi lah. This is my advice lah. Daripada organisasi CI itu, ada lagi ke organisasi-organisasi Chinese yang lain yang also help MHO on this thing? Tak ada lah. So far, Master Chi saja. Master Chi saja. Ya. Setakat hari ni kita ada juga tawaran daripada persatuan lain, cuma kita tak terima dan kita kreditkan khas untuk persatuan CI. Sebab kalau contoh dia fund atau dia sponsor, mesti dalam sidang media kita kena kreditkan kepada dia. So mengapa kita perlu cari persatuan lain sedangkan CI memang setia bersama kami? Ada offer tapi kita reject, kita still dengan CI saja. Atau ada kriteria-kriteria yang Tuan Azirul dan Andrew cari? Kriteria yang pertama, dia bukan mencari perhatian. Dan saya nampak Persatuan CI bukan mencari perhatian. Mereka membantu atas dasar kemanusiaan. Jadi tak salah kita kreditkan. Ada yang datang jumpa saya, dia siap cakap lagi, tak apa, kita offer, kita bantu bayar tiket mereka semua, and setiap kali you PC, you just sebut kita punya nama persatuan. Itu pun kita dah nampak dah. Kan, jadi kita takkan suka orang macam tu. Kerana persatuan CI dia tak pernah minta kami kreditkan mereka. Even dia pun tak pernah suruh kita jemput dia dalam sidang media pun. Cuma kami yang jemput. Dia tolong atas dasar sejarah bagaimana dia membantu. Dia membantu atas kerana jasa kami membantu anak kepada kawan baik dia. Jadi that's why dia bersedia untuk bantu. Walaupun saya ingat dia dah habis ratusan ribu. Kos untuk balik setiap orang 3,000 lebih. Jadi bayangkan dia dah tolong lebih 300 orang. Saya kira lebih kurang 40% daripada list kita dibantu oleh dia. Terutama orang-orang Melayu, mana ada yang nak bayar. Kadang-kadang tak ada duit. So dia yang bayar. Faham. Luar biasa. Master Chi luar biasa. Luar biasa. Tapi dia tak mencari perhatian, Bume. Faham maksudnya tak ada tiba-tiba brand datang nak taja Tuan Azirul. Tak boleh lah. Dia bukan untuk mencari perhatian dan sebagainya. Betul. Tuan Azirul, sepanjang 2025, ada tak, kalau dulu kita ada cerita Muhammad Izzat yang satu Malaysia tahu Muhammad Izzat mati di sana. Maksudnya dah sampai ke balai polis, kemudiannya mati di dalam balai polis. Betul. Tak sempat dibawa balik ke Malaysia. Bagi saya itu antara kes yang paling menyayat hati yang kita dengar untuk job scam. Tapi untuk tahun 2025 ada tak Tuan berlaku lagi kes yang lebih dahsyat ataupun sebegitu rupa yang melibatkan rakyat Malaysia kita yang Tuan boleh kongsikan? Dan dan juga tambahan sikit, sebelum ni ada, kalau yang mati 3 official, 3 unofficial. Adakah nombor itu bertambah atau berkurang? Untuk soalan pertama yang mana tahun 2025 ada lagi ke yang mati lebih mengerikan daripada peristiwa Izzat? Saya rasa tak ada. Sebab kita ada kes. Tak ada. 25 tak ada. Tapi ada bukan warga Malaysia. Ada. Bukan warga Malaysia. Ada, tapi bukan warga Malaysia. Okay. Cuma kalau untuk orang Malaysia tu tak ada, kerana kita dah nampak pengurangan kes dan kita pun dah bawa balik ramai. Dan kalau soalan yang kedua tadi, adakah penambahan bagi angka-angka kematian yang official dan unofficial? Setakat hari ni penambahan tu ada. Oh, ada? Ada. Dan baru-baru ni apabila pihak Bukit Aman pula, pihak DBKA kami, kumpulan teroris yang jaga kawasan skamer tu, mereka masuk ke setengah company akibat tekanan daripada China dan Thailand. Mereka ambush beberapa company, tapi bukan ambush sebenarnya. Mereka masuk ke company tu dan bagi tahu siapa nak balik. Siapa nak balik? Queue. Buat line up, dia cakap. So ada kaki tangan ataupun kru-kru scammer compound ni yang nak balik. So mereka akan ikut DBK Army ni pergi ke satu dewan. Kerana pihak DBK Army nak tunjuk kepada China dan Thailand yang dia membantras pusat scammer yang bayar kepada dia. Konon-kononnya membantras pusat scammer, sedangkan pusat scammer tu bayar kepada dia setiap bulan. Dan bangunan-bangunan tu pun milik mereka yang bagi sewa kepada scammer. Jadi konon-konon nak buat wayang sikit. Jadi dia pun pergilah masuk ke company scammer. Dia offer, siapa nak balik ikut. Buat satu kumpulan, beratur, naik truk.
Tapi bila dia declare, oh ini yang kami ambush. Kita berjaya selamatkan lebih kurang macam ni. Tak, mereka tu nak balik sendiri sebenarnya. Kerana offer by DBKA. Kategori-kategori inilah yang pulang melalui kedutaan. Dan baru-baru ni kedutaan kerjasama dengan pihak Etisom untuk bawa balik mereka sampai ke Malaysia. Ada 3 abu bawa balik sekali ya. So that's mean ada 3 kematian. 3 abu tu maksudnya tuan? Dia dah mati. Pihak DBKA bakar dan bawa balik abu. Mati semasa proses keluar atau semasa di dalam? Itu tidak dinyatakan oleh pihak DBKA. DBKA hanya kata mati. So mayat dia klasifikasikan sebagai rakyat Malaysia. So dia hantar sekali dengan rakyat Malaysia nak balik. 3 abu rakyat Malaysia? 3 abu ya. Dan ada juga sebenarnya ada ke kes. Ingat tak satu kes yang dia swim tapi hilang? Ada juga, dia pun mati juga sebenarnya. Saya rasa dia matilah. Kerana ketika mereka lari, mereka dikejar oleh DBK Army. Dan yang selebihnya lepas, cuma dia seorang je tak lepas. Dia pun hilang sampai sekarang, lost contact. Oh, dia, yang ada satu terlepas tu tuan satu terlepas. Satu tak sampai ke sepadan. Tak sampai. Dan dia sehingga sekarang dia hilang. Jadi sebenarnya di Myanmar ni, kalau dia mati, mereka tanam macam tu je. Tetapi kalau alang-alang contoh macam ada kononnya operasi lah bagi pihak mereka, mereka akan sebab itu ada statement hari tu ketika polis menyambut mangsa-mangsa ni di sepadan. Ketika tu mereka pulang melalui bas daripada Bangkok melalui bas. So pihak polis ambil mereka semua di sepadan Bukit Raya Hitam ketika itu. Dan ada statement daripada polis yang mereka ni sukarela kerja sana. Memang mereka sukarela. Sebab mereka ni, kumpulan ini, mereka sukarela kerja sana, mereka tak nak balik pun sebenarnya. Tapi disebabkan DBKA offer, siapa nak balik, ini masa dia ikut aku. So that's why mereka follow dan akhirnya mereka ikut proses melalui kerajaan Thailand dan pendaftaran melalui kedutaan, lalu mereka pulang ke Malaysia. Sebab itu tak salah apa yang pihak Etisom bagi tahu banyak mangsa sebenarnya sukarela. Betul. Kerana ada certain kes mereka bukan diselamatkan. Mereka tu memang nak pulang. Mereka ambil peluang untuk pulang. Ya, memang banyak. Saya tak nafikan ada yang sukarela. Ada juga yang tidak rela. Ada yang kena tipu. Sampai ada yang rela, bila sampai sana tak rela. Macam-macam kategori kalau kita nak definisikan ni memang panjang. Oh, maknanya rela dia dah tahu dah dia akan kerja sebagai scammer dekat sana. Dia rela, sampai sana dia tak rela pula. Dia tak rela pula nak menipu. Itu pun ada. Dan bukan itu sahaja. Sebelum ini Tuan Azirul juga pernah berkata yang kebanyakan jawatan-jawatan besar di sana merupakan orang Malaysia kita juga. Betul? Kebanyakan orang Malaysia kita dan mereka ni ada wanted. Lari mahkamah. Dan mereka takkan pulang ke Malaysia. So mereka ni lah yang jadi second boss dekat di sana. Contoh ada kumpulan orang Malaysia, so dia lah ketua di sana. Kebanyakan yang jadi second boss ni semua wanted di Malaysia. Mereka tu tak ada harapan untuk pulang dah pun. Dia pun tak nak pulang. Baiklah. Kita masa mencemburui kita, Mek. Ya, betul. Masa mencemburui kita, kita dah dekat hujung-hujung podcast kita pada kali ini. Tapi saya ada sedikit satu soalan terakhir daripada saya. Boleh, mungkin awak boleh simpan satu soalan terakhir untuk awak. Boleh, dan kita boleh simpulkan kesudahan untuk podcast kita pada hari ini. Tuan Azirul, saya dapati kebelakangan ini Tuan Azirul agak tidak aktif sudah di social media. Okey, akaun social media TikTok yang pertama dengan follower sebanyak 300 lebih ribu. Dekat 400, yes. Dekat 400 ribu follower sudah tidak aktif yang itu. Akaun kedua 43 lebih kurang macam tu ribu. Sudah ramai. Itu pun satu video posting dan baru semalam ada satu lagi video posting. Saya tengok. Kenapa Tuan Azirul sudah tidak aktif? Ada ancaman ke daripada siapa-siapa ataupun daripada pihak platform sendiri yang menyekat konten daripada Tuan Azirul Syafiq sendiri? Boleh ceritakan yang itu. Okey, dan satu lagi soalan saya simpul sekali sebab alang-alang kita nak tutup. Tuan Azirul sekarang
Mungkin ada di kalangan sini yang tak kenal Tuan Azirul, tapi Tuan Azirul Masya Allah sudah terkenal. Dia sudah terkenal bagi saya di seluruh Malaysia. Dan semalam dia upload video tak sampai 8 jam, view dia sudah mencecah 600,000 view. Betul ini. Kan? Jadi saya tertanya-tanya, Tuan Azirul, macam mana kehidupan selepas popular sekarang ni? Ada tak orang yang tiba-tiba datang minta sign, minta autograf, atau apakah kesan buruknya? So ada dua kat situ Betul. Maknanya kenapa dah tak aktif? Yang kedua, apakah kesan selepas yelah hero menyelamatkan bangsa pemerdagangan manusia ni popular pula tiba-tiba. So seram tak? So macam mana Tuan Azirul, sila jawab. Berbalik pada soalan pertama, mengapa saya hilang, dan terakhir adalah bulan Mei. Pada ketika itu saya punya akaun telah pun cuba dihack oleh pihak scammer. Untuk pengetahuan semua, akaun pertama saya, last video saya adalah saya di Miyawadi. Saya tunjuk di belakang saya ni adalah pusat scammer. Mungkin dengan pendedahan itu yang view-nya hampir 3 million something, mereka tidak puas hati kepada saya. So mereka nak hack akaun tu. Apabila cubaan hack tu berlaku dalam 2-3 kali, pihak HQ TikTok dia lock terus akaun. Bermakna bila lock akaun, tidak ada sesiapa boleh akses, termasuk saya. Kerana saya kena email kepada pihak HQ, dan HQ tanya saya soalan yang saya tak boleh jawab. Kalau dia tanya saya bila saya register TikTok, siapa boleh jawab? Bulan berapa, tahun berapa? Nombor 2, dia tanya saya di manakah lokasi ketika saya daftar TikTok? Saya agak-agak saya tahulah. Dan handphone apa digunakan ketika daftar? Jadi soalan tu mencabar bagi saya kan. Yang lain tu saya boleh jawab semua. Dan akhirnya alhamdulillah juga one of the I think director lah daripada Singapore TikTok, perempuan Chinese lah, yang kenalkan saya pun daripada TV3 juga, sebab TV3 punya TikTok kena ban. So mereka tu deal dengan dia, dan akhirnya ban tu ditarik balik. Dan dia bagi kontak saya pun berhubung. Dia kata kes ni jarang berlaku, TikTok lock ni jarang berlaku, dia kata. Maknanya ada cubaan hack, ada sesuatu, ada mana-mana pihak cuba hack, dan demi menjaga keselamatan akaun saya, maka mereka lock terus. So saya kena melepasi soalan-soalan itu, dan saya rasa ada seorang kaki tangan TikTok di Malaysia yang dah berhubung dengan saya, dan dia sedia bantulah untuk dapatkan Akaun tu balik. Akaun tu balik. Dan soalan kedua dia, saya tak rasa apa-apalah. Ya. Dah popular tak rasa apa-apa. Betul, saya tak rasa apa-apa, sebab bagi saya apa yang kita buat ni adalah kita nak bantu bagaimana nak menyelamatkan rakyat Malaysia, terutamanya yang terlibat di dalam human trafficking. Dan yang kedua adalah apa jalan penyelesaian yang kita nak selesaikan dari segi lambakan kes-kes. Sebab ini kes bukan kes kecil. Human trafficking ni membabitkan negara Asia yang di mana negara-negara korup yang ambil duit daripada scam-scam compound. Malah dia menyusahkan kita. Bukan menyusahkan kita dari segi dia kidnap ataupun dia trap rakyat Malaysia sehingga ramai yang terjebak di Laos, Myanmar dan Cambodia. Tetapi ianya juga menyusahkan rakyat Malaysia yang mana terjebak dengan skim-skim yang ditawarkan. Yang mana yang kena scam dari segi love scam, pelaburan, even cryptocurrency. Pelaburan-pelaburan yang tidak wujud ini datangnya daripada scam-scam compound ni. Mereka boleh buka, mereka boleh beroperasi kerana mereka bayar kepada government mereka, yang negara yang terlibat. Tetapi dia menyusahkan berapa kerugian. Kalau kita tengok dari segi laporan yang dikeluarkan oleh pengarah bahagian komersial, hampir bilion. Kalau kita tengok jumlah rakyat Malaysia yang kena scam, jika mereka wujud dan tak ada penyelesaian bagi masalah ini, ianya bukan menyusahkan diri kita saja, tetapi akan menyusahkan sehingga ke generasi akan datang, termasuk keluarga kita, mak bapak kita yang dapat duit pencen. Mereka-mereka inilah target scammer-scammer.
Okey, daripada saya simpulkan lah sebab kesimpulan untuk podcast ini. Pertama-tamanya saya nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Tuan Azirul dan juga Andrew kerana sudi bersama dengan kita di podcast Reality sempena dengan KL Podfest. Sempena dengan KL Podfest 2025 hari ini. Kita di Brew and Masa. Thank you juga untuk Brew and Masa kerana memberi kami ruang di sini untuk kita membuat podcast. Dan seperti apa yang kita telah bahaskan, apa yang saya dapat input daripada hari ini, alhamdulillah, kes pemerdagangan manusia semakin berkurang. Kerana banyaknya awareness yang telah disebarkan, antaranya macam orang-orang seperti Tuan Azrul Syafiq, dan juga saya difahamkan juga kerajaan-kerajaan juga ada banyak inisiatif untuk menyampaikan tentang job scam dan juga human trafficking melalui diorang punya agensi-agensi kerajaan yang lain, yang mana ada berdasarkan short film, iklan, PSA, audio podcast juga untuk semua rakyat Malaysia mendapat awareness tentang job scam. Dan dengan itu, terima kasih. Kita ada KJ in the house. Thank you, KJ. Thank you, KJ. Alright. Dan terima kasih kepada semua yang datang mendengar sampai sekarang. Tunggu kami 1 jam, ada lebih sikit. And sampai situ saja. Assalamualaikum. Thank you very much. Bye-bye everybody. Bye. Thank you so much.